Proton Emas 7 dekat Malaysia harga boleh tahan lah. Tapi bila dijual kat luar negara, harga dia boleh buat korang rasa nak solat istikharah sebelum beli. Kat Nepal, harga dia dah macam nak beli BMW sebiji. Kat Thailand pula, harga murah tapi spek siap ada kerusi urut. Kat Australia dan Indonesia pula, itu yang korang kena tengok sampai penghujung. Dan kita akan tahu satu-satu mana yang paling padu. Di sini admin senaraikan 4 negara menjual Proton Emas 7 dengan harga tak masuk akal. Nombor 4. Nepal. Ya guys, Nepal bukan setakat ada Everest je, tapi sekarang Proton pun tengah panjat market EV kat sana. Tapi harga dia, jom dengar betul-betul. Kat Malaysia, Proton Emas 7 Prime baru RM105,000 je lepas rebate. Kat Nepal, harga mula 5.7 juta Nepal Rupi, convert lebih kurang RM183,000. Kalau nak premium pula, 6.8 juta Nepal Rupi bersamaan RM216,000. Memang gila, kat sana harga dia lebih mahal RM77,000 hingga RM98,000 dari Malaysia. Lagi sikit nak harga BMW kat Malaysia weh. Kenapa Proton pilih Nepal? Sebab Nepal ni memang power. EV kat sana dah conquer 73% daripada jualan kereta baru. Bayangkan dari 6% je tahun 2021, sekarang terus meletup naik macam harga rumah kat KL. Tambahan lagi, Nepal tengah push green mobility vision. Semua nak eco-friendly, safe environment gitu. Proton pun nak tunjuk dia mesra alam, so dia hantar Emas 7 dulu kat sana. Tapi, walaupun Emas 7 ni boleh support 100 kW fast charging, kat Nepal, charger baru 60 kW je. Nak charge cepat, tak dapat dan nak nolong. Dekat Malaysia, kau masuk jentari, boom, 100 kW terus. Kat Nepal, sambil charge boleh buat rendang satu kuali. Memang slow. Kemudian, Proton pun baru nak warm up dekat Nepal. BYD Atto 3 dah conquer market sana. Kalau nak menang, Proton kena buat marketing macam jual air balang. Kasih rakyat Nepal tahu, Emas 7 ni lagi padu. Kesimpulannya, Malaysia memang tempat terbaik kalau nak beli Proton Emas 7. Harga kat sini macam nasi lemak tepi jalan je. Murah, manis dan boleh bawa balik rumah. Kat Nepal, harga macam nak pinang anak datuk, berpeluh poket nak bayar. Nombor 3. Thailand. Dekat Malaysia, beli Proton Emas 7 Prime RM105,000 je kan? Tapi kau percaya ke tak, kat Thailand, model yang lagi padu boleh dapat harga lagi murah dari tu. Harga gila, spek pun lagi gempak, boleh pengsan tepi jalan dengar. Tapi jangan happy dulu, ada rahsia besar Proton kat Thailand ni. Bukan jual nama Proton pun, diorang guna nama asal Geely EX5 oleh syarikat Geely sendiri. Harga lebih murah, spek lagi gempak. Dekat Thailand, Geely EX5 Pro sama je macam Emas 7 Prime. Dijual lepas diskaun adalah RM104,500. Lagi sakit hati, bateri dia 60 kWh, range sampai 465 km. Kalau kat Malaysia, Prime baru 49 kW je dan 345 km je boleh pergi. Memang beza kat sini. Kemudian, ekstra mewah. Kalau korang pilih variant Max kat Thailand, siap ada kerusi urut zero gravity. Memang gempak. Kat Malaysia, sorry lah, beli premium RM120,000 pun kerusi standard je. Tak ada urut-urut, tak ada support betis. Selain tu, korang akan dapat interior color warna putih hitam atau dust blue hitam. Memang gempak color interior dia. Macam kereta mahal. Paling best, Apple CarPlay dah ada sebagai standard. Tak perlu tunggu-tunggu macam dekat Emas 7. Seterusnya, kenapa Geely masuk kat Thailand? Thailand ni kira Detroit of Asia lah. Syurga kereta, kilang EV pun bersepah. Proton dulu pun jual Wira, Gentoo dan Exora kat sana. Memang market dia besar. Tambahan pula, Geely partner dengan Thornbury Group, iaitu distributor lama power kat Thailand. Kesimpulannya, kat Thailand kau boleh dapat Emas 7 spek power dengan harga lagi murah, siap bonus dapat urut punggung. Kat Malaysia, dapat harga mahal sikit tapi features pun kurang. Nombor 2. Australia. Kalau korang rasa harga Emas 7 kat Malaysia mahal, tunggu dulu, dengar cerita kat Australia harga lebih mahal tapi spek dia pun lagi gedabak. Macam beli nasi lemak harga restoran tapi lauk dia buffet all you can eat. Dekat Australia, Proton Emas 7 kita tak pakai nama Proton. Diorang jual sebagai Geely EX5, direct daripada company Geely sendiri. Kat Australia, Geely EX5 complete variant harga bermula dari Australian dollar 40,990, lebih kurang RM114,000. Nak spek penuh, kena pergi
Geely Inspire variant, iaitu $44,990 Australian dollar atau RM125,000. Nampak macam mahal, tapi dengar dulu. Complete variant dapat bateri 60 kW dan range sampai 430 km. Selain tu, spek dia pun memang padu. Dekat Australia, kalau kau beli Geely EX5 Inspire, ada kerusi urut depan, ada panoramic sunroof, ada HUD 13.4 inci, ada 16 speaker flying sound siap 1000 watt amplifier. Dekat Malaysia, wireless charger dan radio sinar FM je lah. Spek memang tak boleh compare dengan Australia. Kenapa Geely target Australia? Sebenarnya, Geely sendiri nampak peluang besar kat Australia. Sebab rakyat sana makin minat EV, kerajaan pun hulur banyak insentif. Macam timing ngam lah. Geely masuk, terus bawa EX5. Dan kasih pun harga ngam-ngam. Kiranya Geely ni macam budak baru pindah sekolah, terus dapat jadi ketua kelas sebab bawa bekal ayam goreng sedap. Kesimpulannya, harga Proton IMAX 7 kat Malaysia lagi mahal, tapi spek memang mantap gila. Kat Malaysia macam beli smartphone flagship, tapi spek dia entry level je. Nombor 1, Indonesia. Di Indonesia, sama je macam Thailand dan Australia. Diorang guna nama asal Geely EX5 dari company Geely sendiri. Tapi harga dia memang jauh daripada harga kat Malaysia. Geely EX5 Pro kat Indonesia start dari RM465 juta, lebih kurang RM126,000, dan Max variant pula RM137,000. Memang jauh lagi mahal daripada yang dekat Malaysia. Tapi di Indonesia, korang dapat spek lagi best. Panoramic sunroof, 16 speaker flying sound, ambient light dan seat depan siap boleh urut. Tambah juga ada leg rest. Kalau dekat Malaysia, panoramic sunroof pun dapat bila ambil modal premium. Kalau spek standard je, memang tak dapat lah guys. Kenapa Geely target Indonesia? Indonesia ni market paling besar dalam ASEAN. Geely memang target dari awal nak conquer negara ni. Siap dah plan nak buat CKD kat Bekasi tahun 2025. Senang cakap, kalau Malaysia macam warung tepi jalan, Indonesia ni macam food court penuh orang. Lagi ramai, lagi masyhur. Kesimpulannya, harga Geely EX5 kat Indonesia mahal sikit dari Malaysia, tapi spek dia memang kenyang habis. Malaysia dapat menu biasa-biasa je, macam makan nasi putih dengan telur dadah. Macam itulah cerita pasal Proton IMAX 7. Satu kereta tapi 4 negara, 4 cerita harga yang kadang-kadang buat kita rasa nak gelak, nak nangis, semua pun ada. Dekat channel ni bukan setakat sembang pasal harga kereta je gang. Kita akan kupas habis-habisan cerita pelik dunia automotif, trend EV baru dan rahsia dalam industri kereta yang ramai tak tahu. Next video nanti mungkin kita bongkar pula kenapa kereta EV China semakin murah tapi kualiti makin gempak. So jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng. Di Cartify, channel automotif info padu tapi santai bro.